Ini adalah antara cabaran parking paling sukar di dunia. Seorang pemandu perlu memasukkan trak panjang ke ruang yang sangat sempit. Di Amerika Syarikat, kemahiran parking mengundur seperti ini adalah standard untuk pemandu profesional. Pada awalnya nampak mustahil kerana ruang kiri dan kanan terlalu rapat. Tapi rahsianya bukan sekadar pusingan steering, ia tentang posisi dan kesabaran. Pemandu akan mula dengan sudut yang tepat. Kemudian, tarik bahagian depan sedikit untuk beri ruang pada trailer. Pada saat ini, yang dikawal sebenarnya bukan kepala trak, tapi ekor trailer. Sedikit kesilapan, trailer boleh lari terlalu jauh atau langsung tak membelok. Sebab tu, pekerjaan ni dapat jana pendapatan yang tinggi di sana. Walaupun nampak mudah, kemahiran ni perlukan pengalaman, tahap fokus yang tinggi dan kawalan emosi yang kuat dan hanya otai yang mampu lakukan. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.